28 Mei 2026. Ayatollah baru Iran percaya bahawa tentera dron besarnya tidak dapat dikesan oleh tentera AS. Tersembunyi di pangkalan bawah tanah dan ceruk pantai, Iran telah melancarkan serangan mengejut dengan agak berjaya. Mereka baru sahaja menggunakan gencatan senjata diplomatik yang mendapat liputan meluas sebagai helah untuk menembak jatuh sebuah dron Amerika. Mereka percaya kubu bawah tanah mereka menjadikan mereka tidak dapat dikesan. Mereka fikir mereka telah memperdayakan Pentagon. Mereka benar-benar silap. Amerika Syarikat telah bekerja keras mengumpul data, menganalisis risikan dan mengenal pasti lokasi tepat di mana aset-aset itu disimpan. Mereka telah menyimpan maklumat itu dan kini mereka hanya menunggu saat yang paling sesuai untuk menggunakannya. Awal pagi pada 28 Mei, arahan terakhir diterima jauh di dalam Bandar Abbas. Kor Pengawal Revolusi Islam sedang meraihkan salah satu kejayaan terbaru mereka di dalam pusat operasi dron bawah tanah. Mereka langsung tidak tahu bahawa bom seberat 2,000 paun sedang memecahkan halangan bunyi tepat di atas kepala mereka. Ayatollah menyangka rangkaian dron rahsianya adalah senjata paling hebat. Jadi, bagaimana tentera Amerika Syarikat berjaya memetakan tenteranya yang tidak kelihatan dengan sempurna? Pada 8 April, selepas lebih sebulan konflik terbuka di mana Amerika Syarikat dan Israel telah mengebom ratusan lokasi di seluruh Iran dan membunuh sebahagian besar anggota rejim negara itu, termasuk bekas pemimpin tertingginya, dan Iran telah bertindak balas dengan menyekat laluan perkapalan yang penting, Selat Hormuz, Amerika Syarikat dan Iran akhirnya bersetuju untuk gencatan senjata sementara yang masih belum muktamad yang diperantarai oleh Pakistan dan diumumkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Gencatan senjata itu sepatutnya menjadi permulaan kepada pengakhiran perang Iran. Ia sepatutnya menandakan pembukaan semula Selat Hormuz secara beransur-ansur dan membolehkan kedua-dua pihak mengambil langkah ke arah perjanjian damai yang lebih berkekalan. Malangnya, ia tidak berlaku. Walaupun aktiviti ketenteraan di rantau itu pada mulanya reda, Iran tidak menunjukkan sebarang tanda untuk menarik balik sekatannya di selat tersebut. Kapal-kapal terus diancam dan dihalang daripada melalui, memaksa Amerika Syarikat mengambil tindakan lanjut dan melancarkan sekatan ketenteraan sendiri terhadap kapal-kapal Iran yang keluar masuk ke pelabuhan negara itu. Ini seterusnya membawa kepada situasi di mana kedua-dua pihak dituduh melanggar gencatan senjata. Dron dan peluru berpandu Iran dilaporkan telah menyerang beberapa negara jiran pada bulan April, termasuk Iraq. Dan Amerika Syarikat terpaksa melepaskan tembakan ke atas sebuah kapal Iran yang cuba melanggar sekatannya pada 19 April. Menjelang bulan Mei, keadaan semakin meruncing dengan kedua-dua pihak terlibat dalam siri serangan balas antara satu sama lain. Sebagai contoh, pada 7 Mei, Iran melancarkan serangan berskala besar melibatkan dron, peluru berpandu dan bot serangan pantas ke atas 3 kapal perang Amerika, USS Truxtun, USS Rafael Peralta dan USS Mason. Kapal-kapal Amerika Syarikat tidak mengalami sebarang kerosakan atau korban jiwa dan segera membalas serangan menembak ke arah bandar pelabuhan Iran, Bandar Abbas dan Pulau Qasem di mana dikatakan banyak bateri peluru berpandu dan kawanan dron disimpan. Iran juga cuba untuk meletakkan periuk api di seluruh Selat Hormuz, tetapi usaha-usaha ini juga telah digagalkan oleh tentera laut Amerika Syarikat yang menjejaki dan memusnahkan kapal-kapal penabur periuk api itu dengan mudah. Menjelang peringkat akhir bulan itu, hasil daripada pertempuran balas-membalas ini jelas kelihatan bahawa Amerika Syarikat sebahagian besarnya tidak terjejas. Ia terus menunjukkan dominasi di seluruh Selat Hormuz dan Teluk Parsi yang lebih luas setelah mengumpulkan kekuatan tentera yang besar di kawasan itu yang terdiri daripada kapal perang terkemuka dunia, ratusan pesawat dan peralatan canggih lain. Sementara itu, tentera Iran telah dilemahkan teruk. Sebahagian besar angkatan laut dan pertahanan udaranya telah dihancurkan dalam serangan pembukaan dan serangan seterusnya telah melumpuhkan logistik IRGC, menghapuskan beberapa asetnya yang paling penting dan berharga dan meninggalkannya dengan sangat sedikit pilihan untuk mempertahankan diri. Iran juga tahu bahawa Amerika mempunyai kuasa tembakan untuk menyebabkan lebih banyak kerosakan bila-bila masa yang dikehendakinya. Kapal perangnya dilengkapi sepenuhnya dengan peluru berpandu yang diperlukan, manakala pengebom siluman dan pesawat serangnya telah membuktikan bahawa mereka boleh keluar masuk ke ruang udara Iran bila-bila masa yang mereka mahu. Dikurangkan sebahagian besar kuasanya dan tidak mampu mencabar tentera laut AS melalui cara konvensional, komando tertinggi IRGC hanya tinggal satu pilihan yang boleh diambil dan membuat perubahan taktikal kepada apa yang dianggapnya sebagai kad turuf terakhirnya, iaitu tentera drone mereka. Sepanjang tahun-tahun sebelumnya, Iran secara senyap membina salah satu armada drone yang paling berbahaya dan terdesentralisasi di dunia. Mereka meninggalkan jet pejuang yang mahal dan mula menghasilkan secara besar-besaran murah drone kamikaze pakai buang. Sebahagian daripada drone serang ini seperti Shahid 136
telah memberi pengaruh besar kepada angkatan tentera di seluruh dunia. Rusia, sebagai contoh, secara efektif meniru reka bentuk drone ini untuk membangunkan drone Geran 2 yang digunakan secara meluas untuk mengebom Ukraine. Manakala Amerika Syarikat juga banyak mendapat inspirasi daripada Shahid 136 semasa membangunkan sistem serangan tempur tanpa kru berkos rendah atau UAV Lucas. Drone lain dalam senjata Iran termasuk Shahid 149 atau Gaza yang mempunyai keupayaan untuk terbang sehingga sehari dan boleh membawa sehingga 13 bom pada satu masa. Dan Shahid 129 yang sering digunakan untuk misi perisikan, pemantauan dan peninjauan atau misi ISR serta serangan udara. Dengan pelbagai jenis UAV yang boleh digunakan, kebanyakannya sangat murah untuk dihasilkan secara besar-besaran. Taktik drone IRGC banyak bergantung kepada menyerang sasaran mereka secara berkumpulan untuk membanjiri pertahanan udara musuh. Komander Iran tahu, pertahanan Amerika boleh dengan mudah menembak jatuh 99% daripada kenderaan udara tanpa pemandu mereka. Tetapi, jika mereka melancarkan serbuan tepu besar-besaran, sebuah drone bernilai $20,000 sahaja boleh melepasi pertahanan dan melumpuhkan aset Amerika bernilai berbilion dolar. Tehran tahu perkara itu. Jika mereka mahu mempunyai peluang untuk menentang kekuatan besar tentera Amerika dan memaksa tentera laut AS keluar dari perairan dan ruang udaranya, drone-dronenya akan menjadi kunci utama. Mereka amat mahu membuktikan bahawa mereka menguasai ruang udara. Dan tiada cara yang lebih baik untuk mempamerkan keupayaan drone-drone itu selain menggunakannya untuk menyerang salah satu aset ketenteraan AS yang paling mahal dan mengagumkan. Jadi mereka menyasarkan permata paling berharga tentera udara Amerika Syarikat, F-35C Lightning II, 26 Mei 2026. Jadi, jauh lebih daripada sekadar jet pejuang, F-35 sering digambarkan sebagai sebuah superkomputer terbang memiliki pelbagai sensor, pengimbas dan teknologi lain yang membolehkan ia memberikan tahap kesedaran situasi yang tiada tandingan kepada juruterbangnya serta mana-mana unit lain di kawasan sekitarnya. Ia juga dikatakan sebagai salah satu pesawat paling sukar dikesan yang pernah dicipta. Dengan setiap bahagian reka bentuknya, daripada ruang senjata dalaman hingga ke permukaan luar yang menyerap radar, direka untuk membantunya mengelak dikesan radar dan kononnya boleh melepasi ruang udara musuh tanpa dilihat. Tetapi sebuah drone Iran bakal menjejaki pesawat yang kononnya tidak dapat dijejaki yang telah ditemuinya dan mula dipantau. Sebuah F-35 Amerika yang menurut pandangan Tehran telah melakukan kesilapan dengan memasuki ruang udara Iran. Di dalam kokpit, juruterbang F-35 diberi amaran dengan nada berdenyut secara tiba-tiba, memecahkan kesunyian di dalam sistem paparan yang dipasang pada topi keledarnya. Sistem sensor jetnya telah mengesan lonjakan mendadak dalam radioaktiviti. Jauh di bawahnya, drone pengawasan Iran berprofil rendah telah mengesan F-35 dan ia sudah pun menghantar imej masa nyata kepada pasukan IRGC di darat. Berbatu-batu di bawah, tersembunyi di antara tebing pantai yang kasar di pesisir selatan Iran, sebuah bateri pertahanan udara sedang diaktifkan. Dengan pengendali IRGC berusaha sedaya upaya untuk mengunci kedudukan tepat jet itu, semua yang tinggal hanyalah melakukan langkah terakhir untuk menembak jet itu dan, jika bernasib baik, berjaya mengenainya. Tetapi ini bukanlah tugas biasa. Ia adalah salah satu peralatan ketenteraan yang paling mahal dan direka dengan sempurna yang pernah dicipta. Banyak yang diperkatakan tentang tanda harga triliun dolar program F-35 dengan pengkritik mempersoalkan sama ada wang itu benar-benar dibelanjakan dengan baik. Dan walaupun terdapat perbincangan mengenai kebaikan dan keburukan reka bentuk F-35, tidak dapat dinafikan bahawa ia adalah sebuah pesawat yang luar biasa. Dibina untuk mengatasi semua piawaian terdahulu dalam aspek penyamaran dan daya tahan. Ia mewakili pelaburan dan pembangunan selama berdekad-dekad. Bentuknya direka dengan teliti untuk mengurangkan pantulan radar. Pendirian-pendiriannya mengumpul dan menggabungkan sejumlah besar data medan perang dan komponen peperangan elektroniknya dibina berdasarkan beberapa teknologi ketenteraan paling maju pada zaman moden. Tetapi, F-35 tidak direka hanya untuk mengelak dikesan, ia juga dibina untuk beroperasi dalam persekitaran yang penuh ancaman dan menentang sistem pertahanan udara yang terbaik sekalipun. Mengelak peluru berpandu pemintas dan membanjiri radar musuh dengan isyarat palsu membolehkan ia melarikan diri dengan mudah dari zon pertempuran paling sengit hampir setiap kali tanpa sebarang kerosakan. Jadi, pada masa pertahanan, Iran bersedia untuk melepaskan tembakan. Juruterbang F-35 itu sudah pun mengambil tindakan yang diperlukan. Bergantung pada sistem peperangan elektronik, sensor dan rangkaian penjejakan pesawatnya. Mereka mungkin telah serta-merta mengganggu pertahanan musuh, menghantar isyarat palsu untuk mengelirukan dan mengganggu, tidak dapat mendapatkan kunci sasaran yang tepat. Senjata Iran langsung tiada peluang untuk mengenai pesawat pejuang Amerika yang segera melarikan diri keluar dari ruang udara Iran tanpa sebarang kerosakan langsung. Bagi kebanyakan tentera, mengesan jet musuh tetapi gagal menjatuhkannya bukanlah satu peristiwa besar. Tetapi IRGC
berada dalam keadaan yang sangat terdesak sehingga mereka menggambarkan insiden ini sebagai semacam kemenangan. Pihak Komando Tinggi Tentera dengan bangganya mengumumkan melalui rangkaian media yang berkaitan dengan kerajaan bahawa operator radar dan kru drone mereka telah berjaya mengesan, menjejak dan mendapatkan kuncian sasaran pada sebuah pesawat pejuang halimunan Amerika. Mereka menyiarkan imej beresolusi rendah mengenai insiden itu. Rakaman berbutir yang diambil oleh drone menunjukkan apa yang kelihatan seperti F-35 di kejauhan dan mendakwa bahawa mereka telah berjaya memecahkan mitos tentang dominasi Amerika, menunjukkan bahawa F-35 boleh disasarkan secara aktif oleh teknologi Iran. Tetapi, ada perbezaan antara mengesan sesuatu di langit dan benar-benar menyerang, dan terdapat satu lagi perbezaan besar antara mampu menembak ke arah sebuah pesawat dan benar-benar mampu menjatuhkannya. Apa yang Iran lakukan hanyalah menunjukkan bahawa mereka boleh mengesan sebuah pesawat pejuang Amerika yang kemudian kembali ke pangkalan tanpa sebarang masalah. Tiada kecederaan kepada juruterbang dan tiada kerosakan pada pesawat. Itulah kisah kejayaan sebenar di sini. Tetapi, IRGC belum selesai di situ. Pada hari yang sama, Iran mengumumkan pengesanan F-35. Mereka juga mendedahkan sesuatu yang lebih nyata, satu serangan yang disahkan ke atas satu lagi aset Amerika yang jauh kurang bernilai, sebuah drone MQ-9 Reaper. Juga kadang-kadang dikenali sebagai Predator B, General Atomics MQ-9 Reaper. Sangat berbeza daripada F-35. Ia adalah UAV altitude sederhana dengan ketahanan lama, mampu dikawal dari jauh dan juga operasi penerbangan autonomi dan telah diperkenalkan dalam Perkhidmatan Tentera Udara AS pada tahun 2007. Latusan drone ini telah dibina sejak itu dan ia telah membuktikan kehebatannya dalam operasi tempur di Iraq, Afghanistan dan lokasi-lokasi lain. Sepanjang tahun-tahun ini, banyak negara telah melabur dalam drone Reaper, termasuk Perancis, Jerman, India, Sepanyol dan Taiwan, dan Amerika Syarikat telah menggunakannya secara berkala di Iran sejak perang bermula. Dengan panjang 36 kaki, lebar sayap 66 kaki dan ketinggian 12.5 kaki, drone-drone ini adalah sasaran yang jauh lebih kecil berbanding F-35. Tetapi, ia juga jauh lebih mudah untuk ditembak. Ia tidak direka dengan keutamaan penyamaran tahap tinggi atau kebolehan bertahan. Jadi, ia tidak dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik, sistem pengacauan atau keupayaan mengelak berkelajuan tinggi seperti itu. Sebagai jet pejuang terkemuka dunia, mungkin IRGC berasa kecewa dengan betapa mudahnya F-35 berjaya melarikan diri dan begitu terdesak untuk meraih sebarang bentuk kemenangan. Untuk menggerakkan mesin propagandanya, mereka mengalihkan sasaran kepada MQ-9. Satu sasaran yang jauh lebih mudah untuk dijatuhkan. Drone yang dimaksudkan itu dilaporkan sedang melakukan rondaan pengumpulan disikan secara rutin di atas Teluk Parsi. Apabila Iran melepaskan tembakan dan menjatuhkannya di tengah penerbangan, drone itu telah dimusnahkan dan IRGC meraihkannya. Ia juga mengumumkan bahawa mereka telah melepaskan tembakan ke atas drone kedua, iaitu drone pengumpulan risikan RQ-4 tepatnya, dan mengekalkan hak yang sah dan pasti untuk bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang dirasakan. Dari sudut pandangan hubungan awam, ia merupakan detik yang penting bagi komando tertinggi Iran. IRGC telah membuktikan bahawa mereka mampu dan akan memusnahkan senjata barat yang mendekati terlalu rapat. Tetapi ketika mereka sibuk meraikan, Komando Pusat Amerika Syarikat sudah pun bersiap sedia untuk bertindak balas. Orang Iran mungkin menyangka mereka mempunyai kelebihan tertentu. Dengan Ayatollah baru percaya bahawa tentera drone beliau yang besar itu pada dasarnya tidak dapat dikesan oleh musuh, dengan seluruh kawanan drone disembunyikan secara rahsia di pangkalan bawah tanah dan ceruk-ceruk di pesisir pantai. Sebenarnya, Amerika Syarikat telah bekerja keras mengumpul data, menganalisis risikan dan mengenal pasti lokasi tepat di mana aset IRGC disimpan. Mereka telah menyimpan maklumat itu, menunggu masa yang sesuai untuk menggunakannya apabila peluang muncul. Dengan melanggar gencatan senjata, Iran telah menyerahkan peluang itu kepada lawannya dengan begitu mudah. Apa yang tinggal hanyalah melaksanakan tindak balas itu. Tindak balas itu tiba pada 28 Mei. Pada ketika itulah, satu pakej serangan balas pantas yang diselaraskan dengan teliti telah diberikan lampu hijau untuk menyerang IRGC di tempat yang paling penting, salah satu not yang paling penting dalam rangkaian ketenteraan negara, Bandar Pelabuhan Bandar Abbas. Terletak di pantai selatan Iran, menghadap ke perairan Selat Hormuz. Bandar Abbas boleh dikatakan sebagai pusat saraf tentera laut yang paling penting di bawah kawalan IRGC. Selama bertahun-tahun, ia telah berfungsi sebagai ibu pejabat tentera laut konvensional Iran serta ibu pejabat cabang tentera laut IRGC, dan lokasinya yang strategik membolehkan Iran mengawal selat itu dan meluaskan pengaruh ke seberangnya serta lebih jauh lagi. Walaupun Amerika Syarikat telah memusnahkan sebahagian besar angkatan laut Iran pada awal konflik, negara itu masih mempunyai armada bot-bot kecil yang sering dihantar secara berkumpulan untuk menyerang kapal perang Amerika dan kapal dagang yang cuba merentasi laluan air tersebut. Dilengkapi dengan roket, periuk api dan mesingan, bot-bot ini mungkin kelihatan kecil tetapi boleh menjadi ancaman yang serius, terutamanya kepada kapal kargo dan kapal tangki minyak yang tidak mampu mempertahankan diri. Kemudian ada ancaman drone dan peluru berpandu. IRGC telah mengerahkan pelbagai senjata udara dari Bandar Abbas dan kawasan sekitarnya, menghantar kawanan UAV dan peluru berpandu anti kapal ke udara di atas selat
untuk mengejutkan kapal-kapal yang lalu. Tetapi Amerika Syarikat sudah tahu semua ini. Mereka telah memantau Bandar Abbas bersama dengan lokasi strategik lain di sepanjang pantai Iran sejak beberapa minggu lalu. Hanya beberapa hari sebelum ini, ia melangkah lebih jauh menyerang bandar itu sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal pemusnah tentera laut. Sekarang, ia bukan sahaja bersedia untuk mengulangi tindakan itu, malah meningkatkan lagi tindakan tersebut. Iran mungkin telah menembak jatuh satu drone Amerika, tetapi AS bakal membalas dengan tamparan yang jauh lebih besar. Awal pagi, 28 Mei, arahan terakhir diterima. Dan Bandar Abbas sekali lagi merasai kekuatan penuh tentera Amerika Syarikat. Dengan memintas perimeter pertahanan bandar itu, yang sudah pun dilemahkan teruk dalam serangan sebelum ini. Pasukan CENTCOM menumpukan usaha mereka pada infrastruktur yang memastikan tentera UAV Ayatollah terus beroperasi, termasuk pusat operasi drone mereka. Salah satu pusat ini disasarkan dengan amunisi berpanduan tepat, mengakibatkan kerosakan besar kepada salah satu aset berharga yang masih tinggal milik IRGC. Pusat-pusat ini adalah tempat drone-drone tersebut dipasang, disimpan dan dihantar untuk melakukan serangan berkumpulan. Di sinilah para pengendali drone dilatih dan mempertingkatkan kemahiran mereka mengendalikan UAV mereka untuk mengebom sasaran ketenteraan dan sasaran awam tanpa sebarang hukuman. Ia sangat penting untuk rejim Iran sekiranya mereka ingin mempunyai sebarang peluang untuk menunjukkan pengaruh di Selat Hormuz dan seluruh wilayah Teluk Parsi. Hanya melalui pusat-pusat ini, negara itu mampu melancarkan serangan ke atas negara jiran seperti Kuwait, Iraq dan Emiriyah Arab Bersatu. Dan beberapa daripadanya telah pun dihapuskan. Sebab itulah Iran yang sebelum ini mampu melancarkan kira-kira 400 drone sehari pada awal Mac, kini hanya mampu melancarkan beberapa dozen drone sehari menjelang Mei. Semakin banyak kemudahan ini dimusnahkan oleh Amerika Syarikat, semakin sukar untuk IRGC beroperasi. Kerana tanpa pusat-pusat tersebut, tidak kira sebesar mana pun tentera UAV Ayatollah sebenarnya. Strategi serangan berkawanan beliau menjadi semakin sukar dilaksanakan apabila infrastruktur yang menggerakkan kawanan itu tidak lagi wujud. Bagaikan menabur garam pada luka, Amerika Syarikat juga melaporkan telah menembak jatuh 4 drone Iran yang berlegar-legar di langit Bandar Abbas ketika serangan itu berlaku. Dan tiba-tiba, suasana di Iran berubah daripada kegembiraan kepada rasa hancur apabila Tehran berdepan dengan satu lagi realiti yang suram dan tidak menyenangkan. Rupa-rupanya, seni bina drone mereka yang kononnya rahsia itu tidaklah begitu rahsia sebenarnya. Sekali lagi, ego IRGC telah tercalar. Tetapi sekali lagi, ia tidak sanggup menerima kekalahan. Namun begitu, masalahnya ialah mereka sebenarnya tidak mempunyai sumber yang cukup untuk melancarkan tindakan balas terhadap AS secara serius. Walaupun jika mereka menggunakan segala yang tinggal untuk menyerang tentera laut AS, kemungkinan besar mereka hanya akan membazirkan sumber dan mengalami satu lagi penghinaan. Jadi, Komando Tinggi IRGC kembali menggunakan taktik yang sudah biasa. Mereka mencari sasaran yang lebih mudah dan kurang dilindungi. Dan mereka menemuinya. Bukan di perairan Selat Hormuz, tetapi di negara jiran Kuwait. Negara Asia Barat yang agak kecil ini telah menjadi sasaran mudah Iran sejak perang bermula. Malah, pada hari pertama konflik itu, 28 Februari, Iran telah menyerang lapangan terbang antarabangsa Kuwait dan pangkalan tentera Ali Al-Salim dengan drone. Dalam minggu-minggu berikutnya, Kuwait mengalami serangan tambahan drone dan peluru berpandu yang kebanyakannya menyasarkan kemudahan ketenteraan Amerika Syarikat dan Itali, seperti garisun Amerika di Camp Bering. Namun, dalam kebanyakan kes, pengawal kebangsaan Kuwait yang disokong oleh tentera Amerika Syarikat berjaya menembak jatuh kebanyakan aset musuh yang memasuki ruang udaranya. Beberapa jam selepas serangan Amerika di Bandar Abbas, Kuwait mengumumkan bahawa pertahanan udaranya sendiri telah diaktifkan. IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan sekumpulan kecil drone ke arah sasaran mereka, sebuah pangkalan udara AS yang tidak dikenali, dan penduduk melaporkan bunyi letupan kedengaran di sekeliling mereka. Nasib baik, tidak lama kemudian, didedahkan bahawa letupan-letupan ini bukan disebabkan oleh aset Iran yang mengenai sasaran mereka, tetapi kerana ia telah dipintas dalam perjalanan dan dimusnahkan di udara. Memandangkan kemudahan-kemudahan AS di seluruh teluk dilindungi dengan sistem pertahanan udara dan peluru berpandu berlapis-lapis yang bersepadu, termasuk sistem pertahanan kawasan altitude tinggi, terminal dan pelancar peluru berpandu Patriot. Senjata Iran hampir tidak mempunyai peluang untuk berjaya mengenai sasaran mereka dan tiada kerosakan atau korban dilaporkan di Kuwait pada peringkat ini. Sementara ia mungkin masih berpegang pada kredibiliti dalam bentuk yang samar-samar dan masih kelihatan wujud di lorong-lorong diplomasi yang suram. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika Syarikat hampir berakhir sepenuhnya. Jelas bahawa Iran telah bersetuju dengan perjanjian itu dengan niat buruk dan tidak pernah berniat untuk melonggarkan sekatannya di selat tersebut. Sementara itu, serangan berterusan IRGC ke atas negara-negara jiran dan provokasi jelas terhadap tentera laut AS membuktikan bahawa satu-satunya bahasa yang Tehran akan dengar melibatkan bom dan peluru. Jadi, AS sekali lagi terjerumus ke dalam konfrontasi tanpa had dan berisiko tinggi dengan lawan yang sangat degil. Saluran diplomatik metodolip menjadi sunyi apabila kedua-dua negara bersiap sedia untuk menghadapi apa yang bakal berlaku. Nampaknya Iran telah membuat langkahnya dengan menyerang Kuwait dan kini giliran Amerika sekali lagi untuk bertindak. Dengan seluruh dunia memerhati dan menunggu bagaimana tentera AS akan bertindak, namun
Apa yang berlaku seterusnya adalah sesuatu yang sangat berbeza. Terdesak dan merasai tekanan, IRGC nampaknya memutuskan untuk mengambil risiko dan mengaktifkan aset pertahanan udara yang masih ada di sepanjang pantai selatan, berikrar untuk menembak ke atas mana-mana sasaran yang memasuki medan radar mereka, tidak kira apakah ia atau pihak mana yang menghantarnya. Segala kepura-puraan untuk menahan diri atau usaha mengejar keamanan telah diketepikan pada ketika itu. Dan tidak lama kemudian, sasaran yang ideal dari perspektif Iran untuk memasuki jarak radar pada 31 Mei. Satu lagi drone Amerika Syarikat, MQ-1 Predator, sedang beroperasi di perairan antarabangsa. Apabila satu bateri pertahanan udara Iran mengunci sasaran dan melepaskan peluru berpandu permukaan ke udara terus ke arahnya, drone itu langsung tiada peluang. Serpihannya jatuh bertaburan ke dalam perairan di bawah. Dalam satu contoh pelik sejarah yang berulang, IRGC sekali lagi terbukti langsung tidak mampu mengambil pengajaran daripada sejarah. Teheran meraikan sekali lagi. Ia membanggakan keupayaan ketenteraan luar biasanya dengan media rasmi memperbesarkan kejayaan menembak jatuh sebuah drone seolah-olah ia satu pencapaian strategik yang hebat. Hakikatnya, apa yang dilakukan Iran sekali lagi adalah mencetuskan kemarahan pihak yang jauh lebih kuat dan ia bakal merasai akibatnya. Seperti kebiasaan pada tahap konflik ini, Amerika Syarikat bertindak pantas untuk merancang dan melaksanakan tindak balasnya tanpa membuang masa, mengenal pasti infrastruktur penting Iran untuk disasarkan dan dimusnahkan. Selepas kehilangan drone itu, sekali lagi, tindak balas Amerika tidak hanya melibatkan menyerang beberapa aset Iran atau memusnahkan salah satu drone mereka. Ia bukan sekadar tindakan saling membalas yang mudah. Serangan balas Amerika Syarikat merupakan satu lagi contoh ketidakseimbangan yang ketara antara tentera Iran dan Amerika. Sementara IRGC sedang meraihkan kejayaan memusnahkan sebuah drone, Amerika Syarikat telah menggerakkan beberapa aset udara terkemuka dunia milik mereka. Para juruterbang menaiki jet pejuang dan pesawat serangan mereka terbang ke udara dengan kelajuan yang luar biasa dan meluncur laju ke arah sasaran mereka. Dilengkapi dengan pelbagai jenis peluru berpandu yang mengagumkan untuk memusnahkan aset di darat dan udara dengan mudah, pesawat Amerika memasuki ruang udara Iran dan menghujani musuh mereka dengan serangan bertubi-tubi. Mereka memberi tumpuan terlebih dahulu kepada aset pertahanan udara yang Iran sangka telah disembunyikan dengan selamat di tempat persembunyian di pesisir pantai. Sekali lagi, IRGC terbukti jauh kurang cekap dalam bersembunyi dan mengelak berbanding apa yang mereka dakwa. Lokasi tepat bateri peluru berpandu telah dikenal pasti dan disalurkan kepada juruterbang pejuang yang segera memusnahkannya sebelum pengendali mereka sedar apa yang berlaku. Pesawat pejuang AS kemudian bergerak ke satu lagi stesen kawalan darat IRGC dan dalam sekelip mata, satu lagi not paling penting, Iran telah dihapuskan dari medan perang menyebabkan logistik negara yang sudah lemah itu semakin lumpuh. Memberikan sentuhan terakhir kepada misi mereka sebelum meninggalkan zon pertempuran, pesawat pejuang Amerika juga memusnahkan 2 drone serangan sahala Iran yang bersedia untuk mengancam atau berpotensi menyerang kapal-kapal komersial yang melalui perairan serantau. Dan dengan itu, Amerika Syarikat sekali lagi meninggalkan Iran untuk berdepan dengan akibat daripada tindakannya. Ia memang telah memusnahkan sebuah drone, tetapi ia juga telah kehilangan 2 lagi drone, seluruh pusat kawalan drone dan banyak pertahanan udara sebagai balasan. Tiba-tiba, penembakan jatuh predator itu tidak lagi kelihatan seperti sesuatu yang boleh dibanggakan oleh IRGC. Pada ketika ini, seseorang mungkin menjangkakan tentera Iran akan berdiam diri seketika dan mengambil masa untuk merancang langkah seterusnya. Itulah yang akan dilakukan oleh pasukan yang logik dan berfikiran waras. Tetapi IRGC telah membuktikan bahawa mereka bukanlah pasukan yang logik dan berfikiran waras. Sekali lagi, ego pihak atasan mereka mengatasi segala pertimbangan rasional. Sekali lagi, IRGC memutuskan untuk tidak berdiam diri, tetapi melancarkan satu lagi serangan. Dalam satu tindakan ingkar yang terdesak, ia mengarahkan pelancaran segera 2 aset terkuat yang masih tinggal, sepasang peluru berpandu balistik yang disembunyikan di silo bawah tanah di suatu tempat di pedalaman Iran. Sasaran mereka, pangkalan udara Amerika di Kuwait. Sekali lagi, mereka tidak akan berjaya. Namun, radar AS mengesan pelancaran itu sebaik sahaja ia berlaku dan melancarkan pemintas mereka sendiri tanpa sebarang keraguan. Peluru berpandu Iran telah dimusnahkan. Ancaman itu telah dinetralkan. Semua serangan ini berlaku dalam hanya beberapa hari dan hari-hari itu ternyata amat membawa malapetaka bagi Iran. Jumlah akhir bagi kedua-dua pihak menceritakan segalanya. IRGC berjaya menembak jatuh 2 drone Amerika dan merakam beberapa rakaman video pesawat F-35. Mereka juga telah membazirkan beberapa peluru berpandu. Sementara itu, Amerika Syarikat telah memusnahkan 2 pusat kawalan drone serta banyak drone serangan dan sejumlah besar pertahanan udara tanpa mengalami sebarang kerosakan atau korban. Dalam proses itu, mereka telah menghantar mesej yang jelas dan lantang bahawa Amerika Syarikat bukan Iran yang menguasai Teluk Parsi dan sebarang cubaan untuk mencabar kuasanya akan dibalas dengan tindak balas yang paling dahsyat setiap kali. Tetapi memusnahkan tentera drone Ayatollah hanya memastikan keselamatan di ruang udara. Untuk benar-benar melumpuhkan tajam itu, tentera laut Amerika Syarikat perlu menyekat ekonomi minyak bernilai berbilion dolar mereka di laut. Untuk melihat dengan tepat bagaimana sebuah jet pejuang Amerika telah melumpuhkan sebuah kapal pemecah sekatan Iran yang besar dengan menjatuhkan bom berpandu laser terus ke dalam cerobong asapnya yang berukuran 6 kaki. Klik video di skrin anda sekarang dan kita akan jumpa anda di medan perang seterusnya.